Selagi aku ada dalam diri Melaka ni, aku duduk sini, aku akan pastikan dia satu projek pun tak dapat. Kalau macam ni, kan dia janji bukan siap tau, 30 handover. Kita datang 31 dah ni. Aku tak puas hati betul lah macam ni rupa ni. Ini patut dah siap handover ni. Ini jadah ni kerja dia buat macam ni. Angin betul lah kita tengok dia. Dia nak siap 30 hari bulan. Ni dah 31 macam ni kerja dia ni lah. Okey, Assalamualaikum Datuk Akmal. Projek Albi Sungai Udang insyaAllah siap pada 28 hari bulan ni. Maksudnya 8 Mac. Saya akan pastikan projek ni diserahkan sebelum 30 hari bulan. Terima kasih. 30 bulan apa? Ini berapa bulan Mal? 31 lah kan? Jadi salah aku ke? Bukan salah aku, betul tak? Aku dah bagi kan pada korang semua kan, bagi ruang kan. Ni Cik Ishak ni sama tak raya tau. Ni ada yang 2-3 orang ni tak raya tau. Hari ni nak menghadap benda lah. Boleh 10 minit lah. 10 minit lah. Kita kira balik. Off lah ni. Dah Mal, kau pergi cakap lah kau punya budak-budak ni apa semua. Kau tutup lah. Aku tak nak bayar kau sen pun. Aku takkan bayar satu pun pada kau punya. Kita ikut proses semua tapi kau dah boleh ni. Kau dah boleh bungkus beg ke apa ke. So kita kira balik Encik Ishak. Kira balik berapa jumlah yang kita perlukan untuk siapkan ni. Dan based on that. Saya tak nak based on dia punya kerja. Kalau kerja 90% ke 95% ke, saya tak percaya ni 95%. Finishing ni perlukan kos. Tolongan minta kau kan. Sebab apa? Kalau 95% adalah berada pada fizikal. Kan? Jadi kita kena kira kos kita. Nak siap fizikal satu berapa? Lepas tu berapa banyak kos nak finishing? Berapa banyak kos ni kita nak buat ni apa semua tu. Itu kita kena ambil. Sebab apa? Secure dulu. Payment dia lantak lah dia. Dia nak gaduh besok, kita gaduh kat court. Value betul-betul. Boleh So consultant saya minta tolong. You kena value betul-betul sebab apa? Berapa bila jumlah tu kita nak guna balik untuk siapkan projek ni. Takkan kita nak biar projek macam ni. Sebab kita, komitmen kita nak siapkan projek ni. Kita cakap ni, aku marah. Bukan soal aku marah saja tau. Marah ni kita ada. Kenapa nak kena siap ni on time? Muka aku nak tak mana extend ni. Dia bagi sampai bulan 3. Hari tu patut bulan 2. Bulan 3 kita minta. Bulan 3 tak siap, kau nak suruh aku minta extend apa? Nak sagat muka aku dekat depan kementerian. Kalau dia tak ada kena dengan aku, tak ada kena mengena dengan duit rakyat, bukan tanggungjawab aku, tak apa mah, jalan. Jalanlah kerja kau. Tapi ni besok aku answerable di peringkat atas. Jadi, orang tak marah kau. Orang akan marah aku. Betul tak? Rakyat dekat bawah ni menunggu ni. Ini duit rakyat tau. Bukan duit company. Kalau duit company, duit klinik aku sendiri pun tak ada masalah lah. Ni duit rakyat. Orang bayar cukai. Ni pakai duit ni. Pakai duit ni. Jadi kalau kita tak ada rasa tanggungjawab nak laksanakan duit rakyat yang betul, tak berkat duit kita. Selagi aku ada dalam diri Melaka ni, aku duduk sini, aku akan pastikan dia satu projek pun dapat. MCOP you pastikan, you make sure. Kalau tak macam ni kisahnya. Saya akan letak dalam MMKN, all the detail yang syarikat ni saya letak. Biar saya nak buat dalam MMKN, dia minitkan dalam MMKN, biar syarikat kau ni ban daripada negeri Melaka untuk dapat projek mana-mana projek kerajaan ni.